bila first dapat kunci rumah, saya mula fikir pasal dekat mana nak cari kitchen cabinet. Pergi dekat Google, cari yang ada the best review, itu yang dapat 3D kitchen cabinet ni. Terus pergi TikTok, tengok diorang punya hasil, so proceed lah from there. Apa yang saya buat adalah kitchen cabinet sekali dengan countertop yang ni. Daripada TikTok, so tengok TikTok banyak sangat design cantik, yang tu je dah cukup untuk meyakinkan pergi dekat you guys punya studio lah. And then from there jumpa dengan salah seorang designer. So basically cara dia explain tu, cara dia lukis, memang dah daripada mata turun ke hati lah. Dah boleh rasa nak proceed dengan dia macam tu. Servis yang telah diberikan sangat-sangat berpuas hati. Actually exceed expectation juga, sebab bila saya nak invest duit dalam satu kuantiti yang besar, obviously saya akan tengok cara customer service lah. So designer tu dia boleh berikan, saya boleh cakap, yang terbaik. Sebabnya apa? Setting expectations, cara layan, and even kalau kita tanya lepas working hours pun memang dia layan je. So from there memang sangat puas hati and tak ralat langsung nak keluarkan duit. Sangat berpuas hati, sebab antara banyak-banyak company, diorang tak boleh nak bagi satu material iaitu sintered stone. So sintered stone ni yang ada dekat 3D kitchen cabinet, and diorang punya workmanship pun sangat kemas. In fact ada LED semua, so boleh cakap 2025 punya design lah macam tu. Memang dah recommend pun. Kebetulan colleague saya sekarang dia nak buat rumah renovation. So bila saya tunjuk je gambar kitchen cabinet ni, memang dia rasa macam wah, ni bukan Malaysian punya rumah, tapi dah macam luar negara. So benda ni pun memang inspired by Pinterest, and memang apa yang saya nak kat Pinterest dapat macam Pinterest juga. 3D kitchen cabinet making living better.